Drama khas Aidiladha IKIM FM, Mengimpi Sekilas Harapan, episod akhir. Alhamdulillah, selamat dah beranak si Lola ni. Dapat kembar pula tu. Pagi nanti kena bersihkan kandang ni daripada sisa darah supaya anak-anak lembu tak terkena penyakit. Wah, Alhamdulillah bah. Kita dapat anak lembu kembar Tuah ni bah. Iyalah. Apa bunyi bising-bising tu bah? Bunyi daripada kandang kambing tu. Jap. Saya tengok jap. Lah. Pergilah. Hati-hati, kalau ada apa-apa, jerit panggil Abah. Abah! Tolong, bah! Jo, kenapa tu, Jo? Tolong saya, bah! Hoi, lepaskan anak aku! Allahu Akbar! Tolong! Sesiapa ada tu, tolong! Pencuri, kau nak lari mana? Kalau aku dapat, kau siap kau! Jo, bangun! Bangun! Kepala kau berdarah banyak ni. Ya Allah, tolong. Aku kena telefon Jabir ni minta datang. Allahu Akbar, mana pula si Jabir ni? Angkatlah telefon. Waalaikumsalam. Apa? Kau tunggu situ. Nanti aku datang. Aku telefon ambulans sekali. Sekejap lagi aku sampai. Jangan risau. Terima kasih, Jabir. Kau teman aku sekali, ya? Ros, kau dengar tak berita dalam grup WhatsApp kampung malam tadi? Grup? Berita? Berita apa? Johari, dia kena pukul dengan pencuri dekat kandang malam tadi. Sampai berdarah kepala dan pengsan. Nasib baiklah masa tu Pak Mat ada. Kalau tak... Oh, itu. Teruk ke? Teruklah tu. Sampai pengsan. Pak Mat sempat telefon Pak Jabir minta tolong panggilkan ambulans. Alhamdulillah lah kalau semua selamat. Ada apa-apa lagi ke Nina? Tak mengapa, Ros. Nampaknya aku ni kurang prihatin dengan hati kawan baik aku ni. Maafkan aku, Ros. Bukan salah kau, Nina. Sebenarnya, kalaulah aku ni tulus, ikhlas terima semua ni, mungkin aku boleh ziarah dia kat hospital. Tapi hati aku ni masih sakit lagi tau. Sakit sangat. Rasa sakit tu datang darinya. Berdoalah kepadanya, Ros. Mohon petunjuk dan kerelaan hati dalam semua ni. Kita ziarah atas dasar ihsan kawan saja. Tak lebih dari itu. Tengoklah macam mana nanti. Okey, Ros. Ikut suka kau lah, Ros. Aku ikutkan je. Manis aku rindu. Amboi, rindu-rindu nampak. Ada berita baik ke? Alah, kau ni Jabir kacau betul lah. Aku baru nak layan lagu ni. Tak ada apa-apalah. Cuma rasa gembira dan bersyukur. Ramai juga orang tempah lembu dan kambing untuk korban tahun ni. Alhamdulillah. Ni pagi-pagi lagi ni kau dah menonggok depan kandang aku ni. Dah kenapa? Dah tak ada kerja kat ladang ubi kau tu ke? Dah selesai dah pagi tadi. Alhamdulillah, semua tuaian aku dah jual dah dekat farma. Adalah sikit untung tu aku buat simpan dalam tabung haji. Yang lebih tu aku buat modal untuk beli baja dan lain-lain. Pokok pangkalnya kena rajin je kan, Mat? Betul tak? Betul. Rugi siapa yang tak jadi isteri kau tu, Jabir. Dah lah rajin. Kuat kerja pula tu. Huish, pakcik kaya. Siapalah aku ni, Mat? Dah lah rupa pun tak ada. Gelap pula tu. Hitam bukan sebarang hitam. Hitam si tampuk manggis. Sungguh pun hitam dipandang manis. Tak gitu? Ada-ada je lah kau ni. Mana cucu-cucu aku? Mini dengan Didi tu. Lola okey? Sihat? Bila masa kau jadi atuk pada anak-anak lembu aku, perasan lebih. Tu ada kat belakang. Pergilah tengok. Mat. Lola dan anak-anaknya tak ada dalam kandang. Aku tengok macam ada kesan pecah masuk. Pagar belakang kandang kau habis rosak. Apa? Mana? Allahu Akbar. Lola, Mini, Didi. Alah, lembu-lembu kesayangan aku tu. Jabir, apa aku nak buat ni, Jabir? Sabar. Bawa mengucap. Kita periksa CCTV dulu. Nanti baru kita minta tolong dengan penduduk kampung. Terima kasih pada semua yang berkumpul pada petang ni. Kita cuba cari dari tepi sungai belakang ni
kita bahagi kepada 2 kumpulan ya. Kumpulan 1 ikut saya, kumpulan 2 pula ikut Pak Javid. Baik. Mari semua. Kita mula cari. Pastikan kita ada kelengkapan keselamatan. Dan lampu suluh juga sebab dah lewat petang ni. Lola, mana kamu ni? Baliklah, dah nak malam ni. Pak Mat, saya cari belah sana Saya rasa mereka tak jauh ni. Hati-hati. Hari dah nak gelap ni. Bunyi apa bising-bising tu Macam bunyi lembu melenguh lah. Entah-entah kan, tu lembu Pak Mat. Sekejap. Lah, betul lah tu. Tu ada anak-anak lembu juga tu. Allahu Akbar, kesiannya. Kena ikat pula tu. Kejam betul lah. Aku nak cepat ni. Kalau tak kan pencuri tu datang balik. Bah. Cepat. Abah. Apa yang Z bising-bising tu? Jom kita tengok. Pak Mat. Ni Lola, Didi dengan Mini ni. Lola, jumpa juga kau ya Zack. Mana kau jumpa? Puas kami cari tak jumpa. Ni ada dekat balik pokok besar belakang paya ni. Ditambatnya dengan tali semua lembu-lembu ni. Patutlah saya dengar bunyi melenguh je dari jauh. Apa lagi, saya redah paya tu. Lepas tu kan, saya potong ikatan tali tu dan saya tarik lembu-lembu ni keluar dari paya. Syukur Alhamdulillah. Terima kasihlah Zack. Pak Ahmad amat menghargai semua pertolongan kamu dan penduduk kampung malam ni. Okay. Sama-sama Pak Ahmad. Pak Ahmad, takkan terima kasih ya. Tak ada ke minum-minum ke manis-manis ke kan? Kena teh tarik dengan mi goreng pun sedap juga ni. Kan? Pakcik-pakcik ni mesti lapar kan? Penat apa semua. Yalah. Nanti jumpa aku di warung Cik Makonah. Aku nak kena hantar Lola dan anak-anaknya ke kandang dulu. Selesai je urusan aku dekat kandang, aku datang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mat. Jom semua. Perut pun dah lapar ni. Cuaca elok panasnya pagi ni. Kan Ros? Mak rasa mak nak masak asam rebus ikan kembung. Lepas tu sayur kangkung goreng dengan sambal belacan. Boleh ke kejap lagi Ros ambilkan bunga kantan kat belakang rumah ni ya? Sedapnya. Dengar pun dah kecoh Elio ni mak. Boleh mak. Tapi ada apa-apa lagi ke sebelum Ros pergi kat belakang tu? Sekejap Ros. Main duduk sini dulu sekejap. Mak ada benda nak cakap ni. Wah, ada apa-apa ke mak? Gaya macam nak bergosip je tu. Kamu ni kan. Ambil ni Aduh, mak. Allah, mak sakit lah mak. Maaflah. Ros gurau je mak. Itulah makannya. Ni semalam mak dengar cerita yang lembu kesayangan Pak Ahmad, Lola dengan anak-anaknya tu hilang dicuri. Ya ke? Ros ingatkan anak dia yang hilang. Tak adalah. Mak ni bukan apa. Mak risau. Kebelakangan ni banyak kes kecurian di kampung kita ni. Walaupun kerap pasukan rondaan kampung dibuat. Tapi kan, ni lagi mak rasa kagum. Kagum? Dah kenapa? Kagum dengan Zack. Sebab dia lah yang jumpa lembu-lembu tu. Oh, dia jumpa? Lepas tu? Lepas tu Tri. Kamu ni. Dah setahun dah kamu dengan Joe putus tunang. Takkanlah kamu tak ada kawan lelaki yang kamu nak kenalkan pada mak. Kamu kena ingat Ros, yang mak bukan muda lagi. Dah mula dah ayat sedih dia ni. Macam ni lah. Ros nak minta maaf. Ros nak bagi tahu mak yang belum masanya lagi untuk Ros buka hati ni dekat mana-mana lelaki. Mak tengok si Zack tu dah berubah sekarang ni Ros. Dia dah jadi bos lah dekat car wash kat depan simpang masuk kampung ni. Ramai yang cuci kereta dekat car wash dia tu. Kau main maju mak tengok. Dahsyat mak sekarang. Mak boleh jadi reporter gosip Kampung Pinang sebatang lah macam ni. Makcik Gayah dah boleh letak jawatan lah macam ni. Kamu ni suka sangat menyakap mak ni kan? Dah lah. Pergi ambilkan mak bunga kantan dengan daun kesum dekat belakang rumah tu. Nanti tak makan tengah hari pula kita ni. Kita pula nak kena marah. Tadi suruh kita duduk. Baik murid-murid semua, ikut cikgu ya. Kita makan best hari ni. Cikgu dah masak spaghetti untuk kamu semua. Peratur ya semua. Jangan tolak-tolak.
Mesti sedap kan? Cikgu Nina yang masak. Okeylah, tak apa. Nina, main lah sini. Aku tolong bagikan portion untuk budak-budak ni. Baguslah tu. Aku nak ke belakang sekejap. Nak ambil bekas kuah spaghetti. Tunggu ya. Subhanallah. Ros, bawa semua murid-murid ke kawasan lapang untuk berkumpul. Dapur belakang dah terbakar tu. Cepat, Ros. Apa? Kau tak apa-apa kan? Okey. Okey, semua murid-murid. Jom kita pergi padang. Kita buat aktiviti dekat luar ya. Lepas ni kita sambung makan. Kena kawal api ni. Kalau tak, lagi marak dan bahaya untuk murid-murid. Nina, kau pergi jaga budak-budak tu dekat luar dengan cikgu-cikgu lain. Aku dah jumpa dah pemadam api ni. Ros, bahaya. Biar aku teman sekali. Okey. Kau duduk je dekat pintu tu. Kalau ada apa-apa, kau keluar minta bantuan, okey? Cikgu Nina, Ali tak dijumpai. Dalam barisan pun tak ada. Hah? Ali hilang? Allahu Akbar. Kau ada dengar suara budak menangis tak, Nina? Kuat juga ni, ya Allah. Ya Allah, Ali. Apa awak buatkan dekat dapur ni? Ya Allah, jom kita keluar sayang. Tak apa, cikgu ada. Cikgu ada, jom. Aduh, ya Allah, panas ni besi ni. Ros, kau okey tak? Ros, Ali, jom kita keluar cepat. Pak Mat, jom. Ros, boleh ke Mak masuk? Boleh, Mak. Masuklah. Kamu ni okey ke, Ros? Nia, Mak ada bawakan ubat gamak ni. Untuk kamu sapukan di tempat melecuh tu. Allah, Mak. Sakit sikit je, Mak. Ros okey ni. Mak jangan risau, Berderau darah Mak. Masa dengar tadika kamu terbakar terus. Rasa kaki ni nak berlari je ke sana. Tapi itulah, orang kampung kata Pak Mat dan Jo tolong padamkan api. Ada pula mereka kat situ ya. Mak ni, kalau diikutkan hati, tak ingin langsung nak tuan-tuan budi dengan mereka tu. Tapi disebabkan nyawa anak-anak murid dan cikgu-cikgu serta anak tunggal Mak ni, Mak tak boleh pentingkan diri sendiri. Eloklah macam tu, Mak. Alahai Lola, kau buat hal lagi. Kali ni kau tinggalkan anak-anak kau pula. Alahai. Dah kenapa tu, Bah? Meratap je dari tadi. Lola hilang lagi ni. Abah pening betul sekarang ni. Lola. Macam-macam lah dia ni. Nanti kita cari sama-sama ya, Bah ya. Lepas kita selesaikan kerja kat pejabat. Abah duduk dulu. Saya pergi ambil makanan, air kopi untuk Abah sekali. Ambil nafas dulu bagi tenang Zek, pergi angkat kawah-kawah tu semua ke belakang. Minta yang lain basuh dan keringkan. Alright, Pak Jabit. Jo, jom tolong aku. Bagus semua. Hebat kau Jabit. Tahun ni jadi ketua bahagian bahan dan bekalan Natal lebih senang ketua penanggah. Hebat. Alhamdulillah, aku sahut cabaran tahun ni. Dan aku akan cuba pastikan semua bekalan memasak dan kelengkapan siap sedia. Seronok tengok semua ada kan? Macam masa zaman kita dulu. Tapi sekarang, ramai dah tak ada. Kenapa bising-bising tu, Mat? Lah Jabit. Ada yang tak kena ke tu? Abah tengok ni. Mini dah berkubang dalam kawah ni. Nampak macam kolam agaknya. Mini ni. Kecil sangat nak kena korban ni. Alahai. Ada-ada je lah lembu-lembu kamu ni, Mat. Macam tuannya juga. Sudah. Aku pula yang kena. Dah. Jom Mini, kita balik kandang ya. Nanti mak kamu cari pula. Assalamualaikum semua jemaah muslimin serta muslimat sekalian. Hari ini kita akan berkumpul selepas solat sunat Aidil-Adha untuk acara korban perdana ya. Ibadah korban adalah sunat muakkad yang amat digalakkan bagi orang-orang yang menepati syarat-syarat korban. Terima kasih kepada semua peserta korban dan diharapkan semua peserta dapat menunggu giliran. Bagi penerima bantuan daging pula, kami akan panggil bila semua dah selesai dan agihan akan dijalankan. Sekian, terima kasih. Astaghfirullahalazim. Luruh jantung aku. Siapa pula yang main mercun ni? Hoi, siapa main mercun kat masjid ni? Aku dapat siap lah. Sabar, Mat. Hari raya ni. Jo, kamu pergi tengok lembu-lembu korban tu semua. Okey tak? Abah. Nasib baik kita cek. Kalau tak, habis tak ada binatang korban kita pagi ni.
Tali ni hampir putus. Kamu tukar talinya tu dulu. Lepas tu masuk dalam semula. Kita nak mula dan solat sunat ni. Dah lewat ni. Okey Abah, nanti saya tukar. Hailah budak-budak ni. Takutlah tu kena jekah dengan Abah. Entah pukang berlari. Nasib baiklah lembu-lembu ni tak terlepas. Dah lah Abah sponsor 2 ekor nak tambah korban tahun ni. Harap-harap semuanya berjalan lancar, insyaAllah. Amin. Banyaknya daging korban tahun ni. Rezeki penduduk kampung kan? Alhamdulillah, syukur. Apa Ros? Siapa yang tersungkuh? Ish, kau ni Nina. Kesian kan? Lawa tapi pekak. Aduh, bisanya tangan kau. Sakit lah. Rasakan. Ana, makcik. Sini. Nah, ni makcik punya Dah isi nama dah? Sini. Lepas tu alamat. Baru makcik boleh ambil. Okey, elok seorang satu je Jangan ambil lebih-lebih. Tu, tengok sana tu. Pemuda Harapan Bangsa. Elok, segak pula sekarang ni ya. Alang-alang semua dah ada kat masjid ni. Saya nak buat pengumuman. Sebenarnya, saya nak meminang Ros untuk dijadikan suri hati saya. Apa? Tidak! Jo. Apa awak buat kat sini ni? Tertidur ke? Siap mengigau lagi. Nasib baik mimpi. Kalau tak melepaslah aku. Apa yang awak bebelkan tu, Jo? Ros, boleh tak kalau awak beri satu lagi peluang untuk saya tebus kesalahan saya? Yang tu. Kalau yang tu, awak kena tanya mak saya dululah. Alhamdulillah, berputik semula nampaknya cinta Joe dan Ros. Akhirnya aku juga yang sunyi. Apalah, kau teman aku je lah sampai kita tak ada gigi. Terima kasih ya Allah, di hari penuh mulia ni. Aku sampaikan korban kami kepadamu. Semoga kau menerimanya. Semoga kami semua dapat mengimpi sekilas harapan di hari raya korban ini. Syukur Alhamdulillah. Demikian tadi drama khas Aidiladha IKIM FM mengimpi sekilas harapan episod akhir yang telah dijayakan oleh Muhammad Nur Jazmin Jamil sebagai Pak Mat, Faiz Afzal Birumaizi sebagai Pak Jabid, Nur Hafizah Razak sebagai Ros, Jalaluddin Muhammad Zaiki sebagai Johari, Ahmad Al-Mohsin Muhammad Nur sebagai Zack, Siti Nur Madinah Muhammad Nur sebagai Nina, Hajah Nik Hasnah Ismail sebagai Maknah dan Syafiq Saleh sebagai orang kampung. Skrip oleh Fadilah Mazlan dan diterbitkan oleh Patricia Afrina Yusri Syam.